merupakan sebahagian daripada kempen Jom Jogging. Ia bertujuan menggalakkan amalan jogging sebagai gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Objektif kami menjalankan Jom Jogging ini ialah yang pertama, meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kepentingan kesehatan fizikal dan mental. Yang kedua, menggalakkan amalan gaya hidup sehat melalui aktiviti jogging secara konsisten. Dan yang ketiga, mengurangkan tahap stres serta meningkatkan kesejahteraan emosi melalui aktiviti fizikal. Yang keempat, membudayakan aktiviti bersukan dalam kehidupan harian, khususnya dalam kalangan pelajar dan belia. Dan yang terakhir, mengukuhkan hubungan sosial dengan menggalakkan aktiviti jogging secara berkumpulan. Nurin, apa kepentingan jogging ni? Nak tahu tak apa? Mestilah nak. Okey, yang pertama, jogging ni dapat membantu meningkatkan kesihatan jantung, mengurangkan tekanan serta mudah dilakukan oleh semua peringkat umur. Okey, bagi mesej kempen ni, kami membuat kempen ni kerana kami ingin mengajak semua untuk menjadikan jogging sebagai rutin harian. Jadi, mulakan dengan langkah kecil demi kesihatan jangka panjang. Bye. Okay, hi guys. Hai. Hari ni kita nak share kempen Jom Jogging. So, kita nak interview orang. Let's go. Hai. Sorry ganggu. Nak interview sikit boleh? So, kita orang nak buat kempen Jom Jogging. So, saya nak tanya beberapa soalan lah. Okay, pada pendapat korang kan, jogging ni memberi kesan kepada kesihatan mental tak? Pada pendapat kami, jogging ni dia bukan sahaja bagi kesan positif pada fizikal, tapi dia juga akan bagi kesan positif pada mental kita. Oh, okay. Jadi, korang berdua selalu tak jogging kat sini? Kita orang jogging sejak datang kalau free. Okay. Semalam? Petang semalam. Betul. Okay. So, kita nak bagi hadiah sikit lah sebab dah tolong jawabkan. Okay, Nai. Untuk semangat lagi berjogging lepas ni. InsyaAllah. Terima kasih. Bye. Awak nak interview boleh? Nak pergi jogging kan? Saya nak tanya, awak berdua ni selalu ke pergi jogging? Selalulah juga, kadang pagi, kadang petang, tengok cuaca. Sejak bila awak start jogging? Sejak rasa badan dah naik. Sebenarnya dalam satu hari sebenarnya awak jogging kan, berapa step awak dapat? Oh, kalau start tu tak sure lah. Tapi kalau biasanya dalam sejam setengah gitu, kita akan jalan. Okay. Ni, kita ada flyers tau. Kempen Jom Jogging. Kempen Jom Jogging. Awak tahu tak kelebihan-kelebihan jogging ni? Tahulah sikit. Okay, kami terangkan sikit lah. Antaranya dapat jantung kita Sihat, berpeluh kan, keluar. Betul. Jadi soalan last lah. Apakah kebaikan dan kepentingan jogging? Untuk kesihatan badan, sebenarnya kalau kita jogging ni keluar peluh, toksik apa semua dia keluar daripada badan. So, that's the most important part of jogging lah. Okay. Okay, baiklah. Terima kasih. Kita ada ais. Selamat berjogging. Selamat berjogging. Bye-bye. Bye-bye. Bang, boleh bagi masa sebentar? Saya nak tanya soalan yang pertama berkaitan dengan amalan gaya hidup sehat yang memfokuskan jogging. Saya nak tanya, sejak bila anda mula berjogging? Saya mula jogging baru-baru juga kan. Awal set 3 hari saya baru berjogging. Bagi saya, kalau saya mula-mula jogging ni, sejak saya masuk kursi lagi, sejak saya masuk lagi. Jadi saya berminat dalam dunia jogging. Soalan yang kedua, berapa kerapkah anda melakukan aktiviti jogging ini? Kalau saya
ikut kepada situasi. Kadang tu dalam satu minggu boleh buat sekali, tapi kalau saya rajin 2 kali lah. Tapi most of the time seminggu sekali je. Kalau saya dalam seminggu tu maksimum saya buat 3 kali, minimum 1 kali. Okay, baik, terima kasih. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang utama, iaitu soalan yang berbunyi, apakah kepentingan jogging pada pandangan anda? Pada pandangan saya, kebaikan jogging ni ada banyak. Tetapi yang kesihatan tubuh badan sendiri lah. Jadi kita tahu kita jogging ni dia akan membakar kalori dalam badan kita, dan sebenarnya dia akan menyihatkan tubuh badan kita lah, sekaligus membakar lemak dalam badan kita. Pada pendapat saya pula, kepentingan jogging ni dapat menjaga kesihatan mental dan fizikal. Seperti yang kita tahu, saya ni student, so tak lari lah dengan tekanan kepada kerja lapangan, test, quiz. So dengan jogging ni saya dapat relief lah saya punya stres ni. Abang, ni ada air daripada kami. Terima kasih. Melalui kempen ini, jelaslah bahawa aktiviti berjogging bukan sahaja memberi manfaat kepada kesihatan fizikal, malah memberi manfaat juga kepada kesihatan mental. Oleh itu, kempen berjogging wajar diperluaskan agar lebih ramai orang sedar kepentingan gaya hidup yang sihat dan menjadikan berjogging sebagai amalan rutin hidup mereka.